Adegan sebuah Myvi putih dikejar kenderaan polis di Jeli, Kelantan yang tular di media sosial rupanya cubaan melarikan diri selepas mahu melakukan hubungan seksual dengan pelajar sekolah. Perbuatan itu terbongkar selepas pelajar berkenan membuat laporan polis. Ketua Polis Daerah Jeli Superintendent Kamarul Zaman Harun berkata pada 1 Disember lalu, suspek telah mengambil mangsa di hadapan sekolah dan kemudian menuju ke latar renyut. Kemudian suspek memberhentikan kenderaan di tepi jalan kampung Sungai Rual untuk melakukan hubungan seksual bersama mangsa di dalam kereta dengan rela hati. Bagaimanapun pasangan itu terkejut dengan kehadiran polis yang sedang melakukan rondaan dan kemudian bertindak melarikan diri. Kes disiasat di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Katanya permohonan reman ke atas suspek akan dilakukan di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Polis juga mengingatkan orang awam supaya mengelakkan sebarang perlakuan seksual di dalam kenderaan sama ada di kawasan awam atau tempat sunyi kerana ia boleh menimbulkan risiko jenayah dan implikasi undang-undang.